Menerusi perkongsian terbaru Datin Alia di Instagram, dia berkongsikan video Zara duduk di steering kereta. Kata Datin Alia, ini semua berlaku kerana Tok Ram yang ajar Zara duduk di situ. Zara tak mahu duduk di tempat lain. Sempat juga Datin Alia berkata, tak jalanlah kita kalau macam ni. Gelagat comel Zara pastinya mengundang macam-macam reaksi dari peminat. Geram je kan tengok muka dia yang bersungguh-sungguh nak bawa kereta sampai tak mahu lepas pegang steering. Alahai Datin Alia, sabar je lah ya. Sekejap. Bila Daddy dah ajar dia duduk dekat steering, nampak tak? Dia dah tak nak duduk tempat lain ni. Tak boleh, Dek. Mami nak bawa kereta. Tak boleh, sayang. Jom ya. Ya Allah, kuatnya tangan. Sudahlah, Dek. Mami. Tengok Daddy dah ajar duduk kat steering. Tengok macam mana ni. Tak jalan lah kita. Sini duduk belakang. Duduk belakang. Sini Duduk belakang. Duduk belakang sayang. Duduk belakang sayang. Ha. Sini belakang. Aduh, macam dia boleh bawa kereta lah. Tak sampai lah kita dek. Dah sampai London. Okay. Here we go. Mami nak ni. Kita nak buka puasa. Mami nak masak sikit. Okay. Jom. Jom sayang. Nanti lambat. Alah. Adik please. Adik. Lagi kat. Yuk. Kuat dah pulang. Ya. Zara. Dek, kita nak balik. Nak balik, Dek. Balik mamam. Kita Adik mamam. Adik mamam nak cik. Mamam.